Pada zaman sekarang kita tahu segmen kereta paling popular dekat seluruh dunia bukan Malaysia saja adalah SUV crossover. Mana taknya tengok Proton dah ada, Pro 2 dah ada dan even brand-brand China berlambat dah ada buat. Tapi most of them dia sebenarnya lebih kepada kereta economical. Dia simple je, kereta buat tinggi sikit dan dia ada engine front wheel drive setup. Tapi bukan untuk Mazda sebab Mazda dalam tengah-tengah orang sibuk nak buat EV, nak buat apa, dia decide untuk buat satu platform baru untuk internal combustion engine model SUV dia yang besar-besar, namakan Large Product Group. Dan platform ni special sebab dia memang rear wheel drive bias dan dia juga engine setup dia lebih pada longitudinal. Dan as a result kita dapat benda alah ni. Ini adalah Mazda CX-60 iaitu model SUV flagship baru untuk Mazda di pasar-pasaran seperti Jepun, Europe dan juga Asia dan dekat Malaysia lah. So untuk video hari ini kita nak tengok apa yang special dengan model CX-80 dan mengapa saya cakap brand-brand konti-konti Europe patut risau dengan SUV ni. Jom kita usah. Konnichiwa, Mukuru Sazumazu Tomoishimasu. Yokoso, Charikas. Baik, sebenar-benarnya Mazda CX-80 ni merupakan kembar model Mazda CX-60 yang dia tarik ke panjang sikit sebab dia nak jadikan model SUV ni SUV 3 tempat duduk baris. Tapi as a result anda boleh tengok dekat bahagian depan ni dia punya roper dia memang hampir-hampir sebiji sama dengan CX-60 yang dilancarkan serentak dekat Malaysia ni. Okey, tapi at the same time anda boleh nampak untuk Large Product Group ni dia mengekalkan ciri-ciri kodo design language iaitu hood depan panjang dan sporty kat belakang. Tapi kat depan saya nak fokus ini lampu dia lampu LED headlight baru dia ada macam C-shape DRL dan dia punya signal dia sebenarnya dekat dia terjolok keluar kat sini. So bila dah buka signal bagi saya memang nampak sangat cantik. Dan kat bawah ni dia punya grill baru ni bagi saya besar dan nampak sangat handsome sebab dia punya start design ni segmented macam mangga punya style. Dan kalau anda perasan dia ada 3 belang chrome ni nak tunjukkan macam kena cakar dengan rimau. So overall kereta ni bagi saya dekat depan pun dah boleh nampak memang betul-betul handsome dan bagi saya lagi cantik compare dengan model CX-8. Dan dekat bahagian sisi CX-80 ni kita boleh nampak dia punya kodo design element sebab dia punya hood depan panjang and then belakang dia macam sporty hatchback macam tu. Tapi kat depan saya nak tunjuk sini dekat front fender ni dia ada badge PHEV dan trim sikit sebab apa? Ini adalah sebuah model plug-in hybrid. Dan juga kat tepi macam biasa dia punya bumbung dia ada sedikit melengkung dan dia ada chrome surround ni sebab apa? Chrome itu tandanya kereta premium. Dan juga dia ada side mirror cat warna hitam. Dia punya door handle macam kereta CX-5 dia lebih kurang sama, simple. Dan juga dia pakai rim 20 inci warna hitam. Tapi dekat belakang kalau anda perasan, dia macam jendol sedikit. So at certain angle dia nampak macam pelik. Tapi ini sebab dia nak buatkan space untuk ruangan third row dan juga untuk kargo lah. Kalau tak memang kecil lah boot space dia. Tapi overall dimension kereta ni agak besar sebenarnya. Panjang dia 4.95 meter. So lebih kurang sama dengan model-model konti macam Volvo XC90, Audi Q7 dan juga Mercedes-Benz GLE. Dan untuk design belakang anda boleh nampak dia punya jendol ni macam saya cakap tadi. Tapi at the same time bila tengok dari belakang dia nampak okey. Dia ada macam biasalah belakang ni ada spoiler sikit. Tapi saya suka kat belakang ni dia punya design lampu yang baru. Sebab dia memanjang tapi dia tak jumpa tengah lah. Sebab sekarang typical SUV nak tak nak mesti kena sama. Tapi Mazda cakap tak apa, tak sama pun tak apa. And then dekat bawah ni anda boleh tengok dia punya rear bumper design dia simple. Dia tak adalah nak tambah fake diffuser lah, fake tailpipe macam brand-brand lain. So instead dia keep it simple. Sebab at the end of the day anda boleh tengok in terms of design semua untuk kereta ni dia memang design untuk audience yang lebih mature. So pendek kata macam kereta orang tua lah. Tapi at the same time sekali tengok nampak handsome juga sebenarnya. Okey, sekarang kita berada di tempat duduk hadapan Mazda CX-80 dan dekat dalam ni lah anda boleh nampak kepremiuman sebuah SUV Mazda flagship macam ni. Okey, for starters anda boleh nampak dia punya colour pun dah nampak colour premium sebab dia pakai warna coklat tan ni dengan juga colour warna hitam. Bila kereta berwarna brown macam ni, automatic nampak macam kereta mahal sebab kereta pun memang mahal juga sebenarnya. Okey, dia punya material selection pun bagi saya sangat bagus. Dia tak pakai macam fake-fake sangat. Leather dia pakai nappa leather dan juga dia ada macam suede upholstery dekat kursi, dekat front desk ni. So, dia rasa memang pegang tu memang sedap lah. Pegang atas ni pun, pegang mana-mana pun. Dia punya main key touch point ni memang semua dibaluti dengan material-material yang sangat premium dan rasa dia memang suh. Okey, kursi depan dia pakai power adjustment untuk dua dan juga dia ada ventilation dan juga heat. Nak sejuk pungkuk, nak panas pungkuk pun dua-dua boleh. Tapi memory function untuk driver side sahaja. Sama juga dia punya steering wheel, nak adjust steering wheel pun pakai butang, tak payah nak tarik-tarik, kita pakai power adjustment dan juga dia boleh panaskan. So kalau anda tangan sejuk, nak bawa kereta drive panas, boleh buka heater untuk steering wheel. Okey, selain pada itu, okey, Mazda ni walaupun ni adalah sebuah kereta premium dan sebagainya, tapi dia masih mengekalkan konsep Jinbei Itai iaitu driver dengan kereta dia kena satu macam
orang dengan naik kuda lah, ibarat macam tu lah lebih kurang. So dia punya layout bagi saya sangat ergonomik dan dia tak mengganggu sangat. Contoh dia paling besar kat skrin ni. Tak macam kereta China, kereta EV sebagainya, skrin dah besar macam TV kat rumah. Yang ni dia pakai 12.3 inci dan dia tertanam kat dalam. Dia slim, simple, dia tak tinggi sangat. So driver tak ganggu. Dan benda ni okey lah, it's quite nice. Anda dapat wireless Apple CarPlay tapi Android Auto kena pakai kabel lagi lah. Apa nak buat, yuk. Okay, selain daripada itu, as a result, dia juga banyak mengekalkan physical control. Contoh nak adjust aircon, semua pakai butang kat tengah ni, even nak buka ventilation seat pun dekat sini. Dan butang-butang untuk control infotainment, dia bukan touchscreen tau. Anda kena control pakai ni. Okay, at first mungkin kekot tapi bila lama-lama pakai sebenarnya dia okey lah, tak mengganggu sangat. So bila tengah drive pun bolehlah nak control sikit-sikit. Dan ada juga ada button untuk tukar driving mode, nak tukar regen bateri punya sistem dan sebagainya. Dan untuk kat tengah ni kita juga ada storage kat sini nak simpan barang, ada wireless charger dan dia pakai wood veneer ni okey lah. Sekali tengok mungkin nampak macam tak premium macam Mercedes atau Volvo tapi better lah daripada pakai gloss black piano tu, memang itu memang berkilat dan silau. Dan daripada itu kita ada lampu ambient dia tak fancy sangat, dia simple je. Kita ada full panoramic sunroof dan dia ada speaker Bose 12 speaker. Sound dia not bad. Okey, ada kakak sekarang kita berada di ruang tempat duduk belakang untuk CX-80 dan untuk pasangan kita CX-80 ni dia ada 6-seater version saja. So dia punya seating configuration dia 2 2 2. So dekat tengah ni dia pakai 2 captain style chair. Bagi saya yang ni memang automatic nampak macam kereta premium lah sebab rasa pun premium. Okey, sebab apa? Sebab kursi dua ni dia nak adjust, dia tak perlu tarik-tarik, dia pakai power adjustment dan juga dia ada ventilation dan heating. So kalau anda panas boleh buka ventilation system untuk seat kat belakang ni. Memang sangat ideal, so dah macam level-level Alphard sebenarnya. Okey, bagus juga kat tengah ni kita juga ada dedicated aircon panel. So kalau contoh orang depan panas, anda nak buka aircon lagi sejuk kat belakang, dia ada triple zone climate control, so tak payah nak kacau orang depan, boleh adjust aircon sendiri. Dan dekat sini sebabkan dia adalah 2 seater saja, so dia punya center console dia sangat tebal. Dia ada storage space tapi tak adalah screen apa sebagainya, tak adalah. Tapi at least anda dapat storage space, cup holders. Tapi malangnya sebabkan dia punya tengah ni tinggi, dia punya center tanah pun tinggi, nak pergi ke belakang, nak tak nak anda kena lipat kursi dah, tak boleh nak mencelah kat tengah macam Alphard Verifier lah. Okay, in terms of space pula, bagi saya kalau anda nak bawa bos, bolehlah nak slide ke belakang kursi, nak bagikan leg room luas, bagi saya tak ada masalah. Tapi kalau anda nak letak orang kat belakang, bagi saya kenalah ke depan sikit kursi sebab belakang dia walaupun dia punya wheelbase ni lagi panjang compare dengan Volvo XC90 dan sebagainya, tapi dia punya rear third row punya ruang bagi saya sedikit sempit sebab problem dia adalah dia punya lantai. Sebab kereta ni dia nak letakkan fuel tank, nak letakkan dia punya bateri. As a result, dia punya lantai dekat third row sedikit tinggi. So kalau orang tua duduk, dia akan tercangkung macam ni. Kalau orang muda, okey. Sebab headroom bagi saya okey. Dia punya shoulder room pun ada. Anda ada USB charging port dan dia punya kursi pun okey lah, headrest dia tebal. Tapi problem dia lantai tinggi, so ideally budak lah duduk belakang. Okey, boot space pula dia bukan extended. Kalau 3 kursi up lebih kurang 258 liter, which is okey lah, sedikit besar compare dengan CX-8. Tapi kalau anda nak space, lipat kursi belakang anda dapat lebih 600 liter space. So kalau nak pergi IKEA apa, boleh lipat kursi, tak ada masalah. Tapi overall kereta ni bagi saya memang dia lebih ideal untuk nak bawa bos-bos lah. Kalau untuk bawa family, mungkin belakang untuk budak-budak okey lah. Tapi at least nak bawa bos, ada benda ni. So privacy terjaga. Okey, macam saya cakap tadi, model CX-80 ni dia pakai platform baru untuk Mazda, iaitu Large Product Group. Okey, platform ni dia direka khas untuk supportkan rear wheel drive punya layout dan juga all wheel drive. Dan dia punya engine positioning dia longitudinal, dia memanjang. Sebab apa? Sebab kereta ni sebenarnya dia ada engine baru, iaitu engine 3.3 liter inline 6 sebaris, tapi yang tu tak masuk kat tempat kita. Instead kita dapat engine plug-in hybrid, iaitu 2.5 liter 4 silinder natural aspirated Sky Active G petrol. So engine ni dia kecil sikit. So as a result, anda boleh nampak dekat engine bay ni dia ada banyak ruang kosong kat depan sebab engine ni Mazda letak dekat belakang sikit. So dia duduk belakang sikit pada tayar depan untuk improvekan dia punya weight distribution. Sebab ini Mazda, anda kena ingat dia punya philosophy dia, weight distribution, handling apa semua memang kena tune. Okey, engine ni by itself dia punya power lebih kurang 189 horsepower dan 261 Nm torque. Tapi dia dah dipandangkan dengan satu electric motor baru. Okey, ini interesting sebab electric motor ni dia letak di antara engine dan juga gearbox 8-speed yang baru. So gearbox baru ni dia tak ada torque converter macam 80 yang biasa. So instead electric motor itself yang membantu peralihan kuasa daripada engine ke gearbox dan ke tayar las. Dan kan anda kena ingat kereta ni ada all-wheel drive, dia pakai iActive all-wheel drive system. So depan belakang semua boleh pacu, pacuan 4 roda sepenuhnya.
Dan interestingly juga, walaupun kereta ni dia dah berat sebab dia ada bateri semua, berat dia lebih kurang 2.3 tan, tapi dia tak ada air suspension macam kereta-kereta SUV mewah daripada Europe. Instead dia pakai double wishbone suspension depan dan juga multi-leaf belakang, dan even suspension tuning dan setup dia pun macam sports car. Double wishbone jarang nak dengar untuk sebuah SUV, melainkan SUV yang premium. So setup dia anda boleh nampak dia memang driver centric, sebab anda kena ingat ini adalah Mazda, bukan brand Jepun lain. Okey, untuk bateri pula, Mazda CX-80 PHEV ni dia pakai bateri lithium ion berkapasiti 17.8 kWh. Compare dengan PHEV model yang lain, especially dari China, sebenarnya bateri dia agak kecil untuk kereta besar macam ni. And as a result, dia pun charging pakai AC saja cukup. So dia support AC 7.2 kW charging. Nak charge 0 ke 100 lebih kurang 2 jam setengah. So tak perlulah nak tengok overnight untuk charging. Takat 2 jam pun insya-Allah dah penuh bateri. Dan of course bila bateri dia kecil, so dia punya EV range pun kurang, sebab Mazda claim dia dapat lebih kurang 65 km mengikut standard NDC. Kalau kita translate ikut WTP, mungkin realistically dalam 35 hingga 40 km. So takat nak pergi hantar anak sekolah, pergi kerja tu cukup lah bagi saya. Tapi macam sistem PHEV yang lain, kalau anda malas nak charge plug-in, anda juga boleh charge kan bateri dia guna engine, so macam series parallel hybrid punya sistem. Tapi combine dengan dia punya fuel tank dia agak besar, 70 liter dia punya tangki minyak dia. Mazda claim dia punya fuel efficiency kalau untuk dalam plug-in hybrid mode lebih kurang 1.6 liter per 100 km. Itu kalau ada charge bateri lah. So relatively dengan dia punya tangki besar, anda boleh dapat lebih kurang 800 km lebih lah. Tapi kalau anda bawa biasalah, kalau bawa lenjan memang confirm tak dapat. Okey, dah kita sembang, jom kita bawa kereta ni. Okey, adik-kakak, sekarang kita tengah memandu Mazda CX-80 2.5G PHEV AWD High Plus CVU. Okey, benda pertama anda perasan bila bawa kereta ni, dia memang rasa macam kereta premium. Saya tahu dah banyak kali saya sebut premium dalam video ni, tapi memang kereta ni rasa macam kereta mahal sebab harga pun mahal lah, 300,000 yuk. Tapi benda yang pertama saya suka kereta ni sebab walaupun dia besar, tapi at the same time dia tak rasa macam anda bawa kereta besar, sebab dia punya handling tuning, suspension tuning dan juga dia punya power bagi saya, walaupun kereta besar macam ni, berat pun 2.3 tan, sebabkan dia punya power over 500 Nm of torque, dia rasa smooth and linear punya power. Tapi at the same time, of course, kita cakap pasal Mazda ni, kita kena banyak fokus on handling, sebab kereta ni walaupun besar gedabak, lebih panjang, tapi handling dia rasa macam bawa kereta yang kecil. Dia ibarat macam anda rasa macam bawa CX-30 ataupun CX-5 je kereta ni. Tak rasa macam bawa sebuah SUV yang panjang dia almost 5 meter long. Sebab apa? Sebab satu teknologi baru yang Mazda introduce untuk CX-80 dan juga CX-80 adalah dia panggil KPC, Kinematic Posture Control. So dia lebih kurang macam torque vectoring system. Tapi instead of dia kurangkan power delivery, dia applykan sedikit braking power. So contoh kalau macam anda tengah corner, fast corner, dia akan applykan sedikit brake untuk tayar inner side ni. So maknanya at the same time, dia kononnya, dia kata theoretically dia akan improvekan dia punya handling, stability dan juga nak kurangkan sedikit body roll. Okay. As a result, memang anda rasalah bila tang corner dia rasa okey, dia tak ada rasa membuang sangat. Tapi at the same time, anda tak bolehlah expect dia corner ni macam sport car, sebab at the end of the day, ini adalah sebuah SUV tinggi, panjang dan lebar. So janganlah expect bawa macam biasa. Tapi at the same time, untuk sebuah SUV besar macam ni, bawa memang sedap. Dan satu lagi saya suka untuk kereta Mazda, particularly the CX-80 ni, dia punya steering feel lah. Benda ni bagi saya memang banyak brand-brand baru, especially brand baru China ke whatever, dia face sebab dia punya steering, mostly kereta diorang memang terlalu lembut. Tapi untuk CX-80 ni, dia memang sedikit on the softer bias sebab dia bukan sports car. Dia tak adalah berat macam Supra ke GIT6, tapi dia rasa connected lah. Anda boleh rasa bila corner tu, dia punya delivery tu rasa. Bila anda masuk sikit, rasa nak ke kiri. Bila corner sikit kanan, rasa ke kanan. So dia punya connectedness tu, dia sedikit memandu untuk anda bawa kereta. Dan at the same time, masa cakap tadi, bila steering feel dia dah best macam ni, tak rasa macam bawa kereta besar. Sebab bila setengah kereta, bila besar ni, dia punya steering dia macam, dia tak connected. Rasa macam bawa lori tau. Tapi yang ni tak, rasa macam bawa kereta sedan sebenarnya. Okey, tapi satu benda yang saya nak complain sikit lah untuk kereta ni, dia macam ada sedikit jerking, especially kalau anda bawa dekat lower speed. Sebab anda kena ingat kereta ni, dia punya gearbox baru ni, dia dah tak ada torque converter. So instead power, dia hantar directly kepada gearbox dan kepada drive shaft belakang apa semua. Dan dia ada electric motor. Sebab apa Mazda buat macam ni? Sebab dia cakap kononnya nak bagikan kereta ni lagi engaging driving feel macam kereta Miata apa semua. So dia lagi nak rasa sporty dah. Tapi the problem is that bila anda kata SUV besar macam ni, because SUV ni anda kena ingat, dia supposed to be SUV premium untuk anda bawa boss, bawa family. So bagi saya, dia bila ada jerking sikit-sikit, dia punya kesesaan tu sedikit kurang lah. Tapi at the same time, saya rasa dia punya suspension tuning kereta ni, dia sedikit lembut on the comfort bias compare dengan CX-60. Tapi at the same time,
okey lah, walaupun dia tak ada air suspension, dia pakai multi-link dengan double wishbone, in terms of comfort is still okay. Untuk duduk belakang pun bagi saya okey, selesa. Mungkin tak seselesa macam Alphard Pathfinder, tapi untuk sebuah SUV besar, untuk bawa orang bagi saya cukup selesa enough. Dan yang paling saya suka kereta ni dia punya NVH, sebab suspension level dia, bunyi angin memang bunyi kuat sikit je, tapi dia punya bunyi tyre nose ada sikit sebab dia pakai tyre Goodyear. Mungkin kalau anda pakai Conti ke Michelin mungkin better, tapi wheel suppression NVH, kereta ni memang lulus, memang boleh kata level kereta Europe lah. So overall bagi saya kereta ni mungkin dia lebih pada sporty bias lah, sebab kita tahu Mazda, tapi at the same time dia masih sebuah SUV yang selesa untuk keluarga, untuk bos, dan paling penting memang rasa macam bawa kereta BMW sebenarnya. So siapa yang dah suka bawa BMW mesti suka bawa kereta Mazda. Okey, dari segi efisiensi pula, sebab saya cakap tadi kan, kereta ni walaupun dia plug-in hybrid dan besar, tapi dia punya bateri sebenarnya bagi saya agak kecil. Yalah, 17.8 kWh untuk kereta besar ni kira kecil. So as a result, dia punya EV range pun tak jauh sangat, lebih kurang 65 km ikut NEDC. Dan saya bawa kereta ni daripada ambil pick up dekat Glen Marie, full battery charge, bawa dalam 30 lebih, almost 40 km, dah almost zero. So maknanya dia punya bateri ni not as efficient. And then bila dah charge penuh, memang anda boleh select nak bawakan EV bias ataupun tak. Bila bawa EV bias, dia punya bateri terus cepat. Dan masalahnya dengan PHEV ni, bila dia tak efisien sangat, once anda punya bateri dah deplete below zero, situ bila dia start makan minyak tu, dia akan lagi kuat lah makan minyak sebab dah tak ada electrification assist. Tapi okey lah, macam saya cakap, as long as anda tak expect benda ni nak boleh jalan beribu-ribu, 1000 lebih kilometer macam super hybrid system brand-brand China kat luar sana, okey. Sebab at the end of the day, saya rasa dia punya plug-in hybrid ni, dia lebih kepada nak providekan extra power untuk kereta ni. Sebab yelah, engine 2.5 dia NA, dan kereta besar, so dia nakkan ada extra power. Instead of using engine besar 3.3 liter, dia pakai sistem electrification. Okay, in terms of dia punya safety pula, ini saya suka untuk Jepun punya kereta, especially Mazda, especially kereta CX-80 yang baru ni. Dia punya sistem dia tak terlalu mengejut. Sebab kalau macam kereta China pun semua kadang-kadang adas dia, kadang-kadang anda masuk lane salah sikit terus dia tarik, so dia macam agak agresif. Tapi yang ni, dia punya warning dia macam sopan lah. Dia tak ada rasa terlalu terkejut. So kalau untuk orang yang tak biasa pakai sistem adas, bagi saya anda boleh try slow untuk belajar pakai kereta, sebab dia tak mengejutkan sangat. Tapi at the same time mungkin dia tak adalah LiDAR fancy macam brand-brand Europe, China kan. Tapi at the same time anda dapat benda-benda basic, dan at the same time it works quite nice lah. Ada adaptive control, blind spot monitoring, apa semua, 360 camera. Bagi saya dah cukup lah untuk kereta besar macam ni. 360 camera ada, so nak parking pun tak ada masalah. So overall bagi saya, untuk efisiensi, anda tak boleh expect kereta ni nak bawa beribu-ribu km macam China punya super hybrid. Tapi at the same time, okey lah, lagi menjimatkan lah compare kalau anda pakai engine turbo dan sebagainya. Dan in terms of safety, okey, bagi saya cukup good enough for this kind of SUV. Dan untuk harga ni, cukup lah, tak payah komplain sangat. Baik adik kakak, setelah saya menelaah dan mendiskusi dan membedahkan kereta ni untuk beberapa hari ni, saya rasakan Mazda CX-80 yang baru ni memang dia ada merit lah. Kiranya takat nak lawan dengan Europe punya SUV, bagi saya dah sememangnya layak. Dan harga dia bagi saya boleh dengar. Sebab untuk model CX-80 PHEV di dekat Malaysia, harga dia sekarang bermula pada RM295,000 sahaja. Ya, mungkin ada orang argue, bang, RM300,000 beli Mazda buat apa bang? Baik beli tu, baik beli ni. Tak payahlah yang baik beli. Sebab anda kena ingat, Mazda CX-80 dan juga untuk model-model large product platform ni, dia dah bukan saing-saing dengan Toyota, Honda sebagainya. Dia sekarang nak lawan Lexus, nak lawan BMW, Mercedes dan banyaklah brand-brand European lain. So, RM300,000 untuk compare dengan kereta-kereta Europe yang lain, menyebabkan dia lebih RM100,000 lagi murah daripada SUV-SUV Europe yang anda biasa tengok kat atas jalan tu. Dan anda kena ingat juga, untuk kereta ni saya suka sebab dia mengekalkan sporty identity of Mazda, tapi at the same time dia tak ada rasa terlalu sporty, terlalu kasar sangat untuk anda jadikan ini nak bawa bos ke nak bawa orang ke, masih lagi selesa. So all in all, kalau anda ada duit nak trykan bawa satu kereta yang rasa feeling Conti tapi tak nak brand Conti, boleh try Mazda CX-80 PHEV. Charicast.